So ni hari kedua untuk Masya Allah plastik pengangkang plastik tu. Hari kedua ni kita akan mengembara berapa? 6 km? 16. 16? Jauh juga. 16 km 16 km hari ni daripada Camp Semenye ni, tak tahu ke mana. Koordinat semua akan diberikan. So saya menunggu peserta terbaik khusus untuk bergerak. Ya, dia. Okey. Berat juga tu. Saya pun berat tu. Kalau tengok pada beg saya ni memang berat juga ni. Ya. Dia juga tu. Teruskan misi perjalanan kita. Mengangkat adalah satu perjalanan hidup. Stokin mana ni? Tadi aku dah buang dah stokin. Mengangkat adalah satu perjalanan hidup yang perlu diteruskan. 16 km. Bagaimana kita menghadapi suasana begini? Setiap ahli pengangkat muda perlu mengembara merentas benua, mencari makna kehidupan ini. Ayuhlah kita bersama mencari makna kehidupan. Jom. Cik, ni ada lalu KFC tak? Tak layan. Jom. Sebelum hujan. Jalan naik ni sangat bermakna. Nampak tu Tuan Hairul tu. Tu namanya Tuan Hairul. Dia nak buat reject lagi tu, aku dah agak. Tengok ni peserta terbaik. Raja Wali kan. Megat terawih Kita tak tinggal kawan. Oh, macam tu lagi bagus. So hari kedua hari ni Jumaat 24 hari bulan. Kita tengok peserta-peserta daripada, nampak? Cukup. Metro ni dah tutup ke belum? Mana Ustaz? Itulah dia manik kayu. Itulah yang kita nak. Okey. Ni beg ni macam ringan boleh tak apa. Kena suangkan, kena masukkan dalam beg Ustaz. Boleh masukkan ke? Ni. Ni. Tiga intan. Siapa? Dia warna oren, leader apa? Nak masukkan? Saya dah cakap tadi. Cikgu tolong masukkan. Dia punya ni. Nak masuk mana? Baik awak. Baik saya guru tadi. Tadi masuk ke mana? Saya punya beg. Habis ruang dah. Beg ni bagus ni. Di belakang. Siapa? Bang. Oh, polis. Kau mari kau ambil gambarmu dulu. Antar sama lakimu. Aku ambil gambar kau. Antar dengan lakimu lah. Tak laku tahu. Apa jumpa patu di sini? Batu ah. Saya apa kau pandang kan? Yap. Pandang luas. Dah sampai. Pandang luas. So, dia pakai macam tu. Nampak angin tu gerak ke mana gerak ke mana. Bombak. Kecuali ada putih.
Sebelum selepas. Selepas kau tengoklah di mana kau punya touch up ni. Tak ada touch up pun. Jadi kicap guys, kicap. Ah? I smell gas. Dia bawa ni je. Alhamdulillah. Tapi nak tulis kat mana? Pedometer. Dekat sini besti. Pedometer kan? Siapa yang selalu berlari mesti ada. Tak tahu. Kalau kata raya tu saya nak tergelak ke? Kemungkinan lah. Kemungkinan. Tak berlari berjalan. Sabar tu berbayar. Bayar lah. Tak sampai puluhan kali. Dah berapa kan? Tengoklah tugasan. Ya. Tongkat dia. Narik gambar kat situ. Nak pegang lagi asyik. Sikit lagi. Jom kita bangun. Banyak dah hutang. Dah saja. Nak pasang kemah. Oh. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Boleh lah, orang mantai. Orang mantai. Selesa, okey. Kalau tak sihat, tak selesa cakap. Okey. Okey. Kita bergerak. Sampai tak Ada beg besar ke? Ada tak soft copy STH? Okey. So, Tak ada. Tak apalah, dia ada. Ada langsung. okey. So,
Kami kena berjalan ikut dia punya checkpoint. So, yang pertama checkpoint Taman Peringatan Nirvana. Okay. So, boleh tak seorang jadi navigator? Dia pakai GPS. Kita kalau punya tadi dia kena guna GPS. Saya kira langkah. Okey. Kat awak lah. Alright. Saya nak seorang jadi apa? Baca kompas. Siapa boleh? Siapa yang free hand? Free hand yang tak pegang apa-apa. Okey. Mira boleh baca kompas. So, Amira ada kompas. Mira jadi pembaca kompas. Mira tahu macam mana nak baca kompas ke tak? Tahu ah? Okey. So, ambil kompas. pertama sekali, checkpoint pertama kita kena Dia. Awak, okey. Faham. Oh, mantap awak punya ni. Ini nak naik apa ni? Gunung Kinabalu ke apa ni? Oh my god, ada lagi satu. Sekejap. checkpoint kedua, pergi SJKT Ladang Dominion. Dekat nasi ayam tadi je. Yang penting, Ya. semua checkpoint kena dapatkan job sebagai bukti. Tuan Jimina. Cok dia berapa? SK semua ada logbook kan? Bawa apa-apa kertas tu nanti tambah. Kertas semua ada Nanti salin je lah. Maknanya setiap orang kena ada kertas masing-masing. Asalkan betul kita ada 11 orang kan? 11 orang tu kena dapatkan job. Ayo, saya kena ambil buku lah. Okey. Tak apa. Kalau tak ada buku, pakai kertas. Nanti tampal dalam buku. Okey? Ambil kertas kat sekolah tu. Tu sebelah kertas. Serius. So, siapa Nak yang sebelah akan, kertas. pakai checkpoint? Berapa checkpoint? Tu lah. Apa dia? Tak, dia kira langkah. Nasi ayam janda? Lagi satu, siapa boleh jadi satu usaha? Nasi ayam janda tadi? Dia catat lah. Okey, cuaca sekarang pukul ni cuaca dia macam mana? Saya jumpa apa? Pukul berapa saya sampai checkpoint ni? Tak maksud saya. Okey. Tiba-tiba saya jumpa lembu kat tepi jalan. Semua kena catat. Well. Campur dia lah. Boleh ke aku ambil ni? Ustaz boleh jadi SU. Aku pergi ambil ni. Catat je. Pakai phone catat. Buku Pukul berapa? Pukul berapa buku sampai mana? Jumpa apa? Cuaca je macam mana? Tuan, kau ambil buku jap boleh? Tak payahlah ambil kertas je. Okey. Kita tak bawa buku. Okey. Semua dah buku. Notas. Cok ni 1, 2, 3. Lepas tu salin kulit. Mahal dia. Satu ni bukti saya tu. Checkpoint pertama di mana? Kat luar sini. So, ikutkan checkpoint tu. Okay, tengok Kenapa dia orang tak gerak lagi? kat luar sini. Okay, yang penting, cikgu semua ada soft copy SPA kan? Checkpoint kita ikut yang ni. Ya. So, ke semua Kita akan ke Taman Nirwana tu, tempat nasi ayam tadi. Nasi ayam order Dah boleh start order lah. kita bukan Betul tak? Nasi ayam setakat tadi. jalan je. Kena pergi checkpoint satu persatu. Checkpoint ada orang jaga lah. Ada orang jaga checkpoint lah. Dia ada guard ke. Oh, Asalkan you sampai situ, you kena dapatkan job. budak Kelana lah ni. Mana dia? Budak Kelana menjaga tu station. So let's go. Okay. Oh tak ambil. Ayam janda dia. Kita jumpa di ayam janda. Ambillah gambar cepat. Nak video lah. Video buat mana. Ustaz ada nak cakap apa-apa sebelum? Okay, kita semua tengah teruja ni. Nak pergi Kemara. Harap semua berjalan lancar. Alright. Okay. Ni ada pula paling sibuk di dunia ni. Udah nak markah tu. Ambil je markah yang minggu lepas ni.
Kecuali Cikgu Saladi. What? For what? Baju hujang. Oh. Boy, nak ambil ke? You ada ke? Yang koyak semalam ada lah, mau ke? Yang baru ada ke? Tak apalah, jom let's go. Belum launching ya. Nah, belum launching lagi. Kem Oh. dah ada. Baru. Ambil gambar Kemah, pula. okey satu. Perempuan kemah sana. Video kat pulau. Siapa yang bawa? Apa dia? Kemah perempuan. Okey. Tongkat semua dah ada kan? Okay, tongkat ready. Air cukup. Air ready. Kasut semua? Okey. Yang ni tak sesuai. Kenapa? Dia apa? Dia punya tapak tu Rancingan. Ah? Sama lah. Kita sama. Jom, kita nak jalan. sekarang satu line. Kalau tak selesa, cakap. Cakap je. Apa belakang? Satu line. Siapa QM? Apa QM? Siapa nombor satu? Nombor 1. Penolong. Awak. Tarik. What? Air. Ada? Oh. Apa dia? Ready? Tak ada doa ke? Dia orang tak baca doa tak? Dua belas, 13, 15, 16, 17, 18. Tulis je dalam tu grup Ustaz. Kami bertolak daripada pukul apa ni? Oh. Ha? Suasana mendung. Alhamdulillah. 6 2 Tu ada nak order apa-apa? Sini dah penat. Oh. Mana ni? Lori. Jika di shipper, siapa yang tertinggal bagi tahu. Cheaper. Jota Joti besarnya. Gerak. Berapa ni? 2.8. Segini lah. Boleh. Sini boleh. Sana ada dua ni warna. Sekarang kita kena patah balik. Sana ada dua ni warna tau. Atas tu. Ha, ada dua ni warna atas ni. Ada yang burung tu, patut satu lagi. Boleh keluar jarak tapi kita nak ke sana kan. Lalu di mana ni? Di mana? Balik penat. Ya, betul. Clipper. Ni sweeper tengah menulis macam mana ni? Jalan. Tulis je sen. Dah ni.
Dia je set. Cuaca agak mendung Aku dah tapak ke berapa ni? Tak ingat. Besar juga kira tapak ni. Hormat. So perjalanan dah bermula ke Nirvana. Banyak sampah tulis banyak sampah kat sini. So dekat sini dah 100 tapak dah. 100 langkah dah kat sini dah 100. Kita kena jalan 5,000 langkah, okey? Baru kurus. Bye. Okey, ini ada lopak air. Lopak air. Jalan berlubang-lubang. Kerajaan tak buat kerja ni. Wow, sungai. Mari kita mandi. Ni yang kata lalu Yelah. Ni tak adalah teruk sangat, Ustaz. cantiknya hari ni, ya Allah. Tu kan, daripada hari tu aku geram. Aku ingat nak ambil cedok berenang tak berani tapi kalau dekat kampung ni budak dah buat sweeper ni. Lompat. So kita melalui Taman Nasri. Tapi tak ada pokok buah-buahan. Mungkin ada pokok durian. Wow. Ini gunanya tongkat. Okey. Ngangkat, bersedia. Angkat tongkat. Kena dengan bulu semambu ni diam. Alamak, dia panggil geng. Serata 24. Ni tapak. Kita dah 27 minit. Jadi kita gerak berapa? 3 lebih 258 Sekarang 3 berapa? Sekarang 32 minit dah 10 minit. Lag brother. jumpa anjing. Ya. Jumpa anjing yang menegur. Bukan kuih. Tempat sembahan. Tokong. Tak payah kot. Dia main dia kat sana atas. Apa, main turun je. Kami telah menjumpai boleh ambil Apa tempek dia? Tolong jaga tolong jaga semuanya. Tolong jaga. Tu tarik. Saya bersama Cikgu Khairul. Orang masih putih bah. Minum je minum. Mana bah? Minum lu. Mana bah? Tempat buang sampah dah kat sini. Layanan sangat jauh. Saya rasa saya kena pause dulu video ni. Sebab kita baru saja keluar pada camp sama ni.
Ini geng kita bah. Okay, kita ni sama berkencing. Jalan. So daripada bawah sampai ke atas ni dah 300 tapak ah. This is bull. Sini senang, di sana bosan, di sini bosan. Kat atas tak nampak. Kat atas tak nampak. Sebab nak perkataan ni. Perkataan tu turun balik. Makan dah ke belum? Tak saya makan. Sini senang. Okey, ni checkpoint pertama. Saya pause dulu. Dah 256 tapak. Kat sini saja. Penat. Masuk dulu. Jom ambil jap. So bila sampai kat sini semua kena ambil gambar. Dekat sini ambil gambar juga. Alamak, petrol saya. Petrol saya nak jalan. Saya tak jalan pun. Bang, ambil gambar ni. Boleh? Taklah. Jah. Kalau masjid tak kunci lah tapi ruang tengah dikunci lah. Kemarin ni tak boleh laju. Betul. Dia kena relax. Dia long distance. Santai. Dia bukannya kejar masa. Oh mak. Shut up! So kita ke checkpoint seterusnya. Ke mana? LGBT. Oh ada jauh. Listrik ni. Boleh dapat 1,000 ni. Cuma ada dia. Ha. Ha. Boleh dapat 1,000 ni. Wajah hero depan. Ha? Hero depan sekali. Dia jalan malam-malam macam ni tak terasa. Ikut je. Sini, satu. Okey. Okey, si sweeper. Okey, air. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Dia jalan dia tak boleh berhenti. Kalau berhenti dia nak start balik. Dia macam hiking lah. Hiking. Okey, ada pokok apa ada? Sampah banyak ya? Tulis laporan tu. Orang Malaysia ni pengotor. So, kita mendengar suara cengkerik lah. Sampah lagi. Kereta ni melolong lah. So banyak sampah yang dibuang oleh manusia. Itulah. Betul. Tengok siapa lagi yang makan Maggi ni. Buang kat sini. Memang tak ada otak. Betul. Ini nak diteruskan. Tak tahu. Sini sana. Oh jauh, yang ni jauh. Tak ada lori. Lori besar. Tepi. Lori.
Yelah. Budak tu 2 kali lah tu. So 266 tapak. Sampah lagi. Motor orang sini semua pengotor. Pengotor mengairkan kapitalis. Ah, 235 langkah. Jauhnya. Dari cars. Actually video ni dah 30 minit tapi banyak cut kan. So saya ni stop jap. Net. Okay, stop. Stop. Ha? Apa dia? Reset balik Apa dia ni? langkah. Sampai satu-satu kau dah tulis reset ah. Ya, boleh. Jelah ni. Dah ubi. Pucuk ubi. Boleh makan. Cuk ubi lah. Pucuk ubi boleh makan. Tak ada. Kelas lain. Kelas lain, tak ada. Okey. Ni apa? Pisang apa? Pisang awak, pisang abu. Pisang apa je ni? Umbuk pisang. Ni ubi ni makan sedap ni. Dengan kuah kacang. So kita dah jalan berapa minit? 22 minit baru sampai sini. Jauh lagi kedai? Oi, kedai jauh lagi. AFC 2 kilo. Alah, kita jalan 16 kilo tambah 1 kilo lagi. Apa AFC? Baik ke? So, kereta ni laju lah. Apa hal lu ni? Kelang kabut jadi orang ni. Kelang kabut jadi orang ni. Kelang kabut jadi orang ni. So, kita masih meneruskan perjalanan. Sawit banyak. Sawit boleh dimakan. Kau risau ni nak 5 je. Urusan sampah lah. Urusan sampah. Ada ke? Alamak. Urusan mayat. Kan lah. Pokok di Malaysia ni semua sama. Aku pakai saya. Pisang. Aduh. Jalanan. Kenapa? Buku apa? Jarum. Jarum emas. Ambil gambar. Ya. Dokong anak tu. Ambil gambar. Ambil gambar. Ni ambil gambar. Yang ni kan? Ni tu. Tu. Dia tunjuk lain. Ni ubat dia ambil orang dah lama. Kau betul? Ambil tak? Hebat lagi. Dukung anak. Sekejaplah dukung. Bawah daun dia ada ni kot. Yang tak pernah tengok pula. Banyak sampah juga.
Ini tulis dalam laporan ni, penduduk di sini sangat pengotor. Pengotor sebab banyak sampah. Kita tengok kat situ, dia tengok kat situ. Jarum lain. Dah hilang ke jarum mahal? Pada sekolah banyak. Ada. So depan performance pula dia. Terbangsa. International. Ini ke Jimmy? Ini Jimmy. Kita ada pokok getah lah. Ni biji getah. Biji getah banyak eh. Ha ni nampak biji getah. Biji getah. Ha. Tu pokok getah. Kan? Getah, biji getah. Wah, lori. Dia orang yang buat sampah ni aku rasa. Apa? Mana? Ni. Najib. Kita ni orang. Weh, ketua. Dri. Dia ada tai anjing ni. Ha. Lori. Dia tulis dalam report tu. Biar mereka tahu semua. Tempat ni kotor. Betul. Kotor ni nampak ni. Depan ada kedai runcit, jom. Air batu RM1. Let's go. Loli. Kacau lori ni. Saya nampak tu sampah penuh ni kat sini. Ni signboard liga ni dah tulis. Signboard ni. Ya Allah. Alah sama dan. Loli. Okay, let's go. Gerak tu. Speed. Lari. Kona ni. Loli datang api. Semua syahid. Dah. Datang dah loli. Hello, Syaman. Okey, ke signboard. Signboard kolam panas. Berapa langkah ni? Ui, dekat 400 lah. Ke, kolam air panas. Kita kena pergi checkpoint tu ke? Mana ada? Inilah kawasan yang paling teruk ni sebenarnya. Pengotor dah gaban. Orang sini memang pengotor. Gila betul. Kita kena ambil sembah tu ke? Tak ada? Ha? Nak ambil langkah? Tak payah.
360 lah. 360 langkah dah. Okay, set off.